بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا إلا بالله، وما توكلنا إلا على الله. والصلاة والسلام أتمان أطهران على سيدنا رسول الله، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا
ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تمرضنا وأثنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan ini, kebaikan yang disandarkan kepada kita ini sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah menyandarkan amalan itu kepada kita. Allah menisbatkan itu kepada kita di hari kiamat nanti. Yang di mana sebenarnya kebaikan apapun yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bagi sembahyang, kita baca Quran, kita boleh sedekah. Semua itu sarana dan prasarananya, kemudahan yang kita dapatkan itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang daripada Allah, tapi begitulah murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya, sehingga kebaikan-kebaikan yang itu datang daripada Allah, yang dilakukan oleh hamba-Nya, itu disandarkan, dinisbatkan kepada hamba-Nya pada hari kiamat nanti. Bahwasanya fulan sembahyang, padahal kekuatan untuk sembahyang itu datang daripada Allah. Tapi begitulah hamba itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan dan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kita boleh semayang, kita boleh ngaji, datang daripada Allah. Tapi kenapa disebabkan kepada kita? Allah cakap, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang membuat kebaikan, walaupun sebiji zarah, sebesar biji sawi, maka dia akan nampak itu. Dia akan nampak dan akan diberikan ganjarannya syurga bagi orang yang beramal. Padahal modal amalan itu sendiri itu datang daripada Allah SWT. Itulah kemurahan Allah. Maknanya Allah nak inginkan kebaikan, Allah nak inginkan kebahagiaan bagi hamba tersebut. Makanya kalau kita menemukan diri kita ini boleh beramal, mudah untuk beramal dengan sendirinya, bukan kerana keterpaksaan, bukan, tapi memang nak dapat ilmu, nak beribadah, nak menjalankan hak aku sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Dan belajarnya kita sebenarnya, selama kita belajar ni sebenarnya untuk apa? Untuk kita semakin dekat kepada Allah. Untuk semakin kita tahu apa hak-hak yang diwajibkan ke atas kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat gini, kalau orang nak kerja, orang nak kerja Petronas contoh, ada bahagian-bahagian sektor-sektor tertentu, dia perlu ada ilmu dulu. Nak dapat kerja tu pada tu lengah, tapi gaji besar. Ibarat gitulah. Kerja tu ada lengah dia, tapi dapat gaji besar. Apa yang dia perlu tahu? Ilmu-ilmu tentang apa yang dia kerjakan nanti. SOP dia kena tahu. Kalau dia tanpa ilmu tersebut, takkan boleh diterima lamarannya oleh kerja dia. Sebab apa? Tak ada ilmu dia. Syarat nak kerja tempat tu kena ada ilmu dia. Kita ni nak masuk syurga Allah SWT. Boleh ke kita ni nak masuk syurga Allah tanpa kita tahu ilmu macam mana nak menuju Allah SWT? Takkan boleh. Waktu kerja lengah, letih, balik-balik letih. Itu kerja tu. Dan ganjaran dunia nak dibandingkan dengan ganjaran dunia, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ni kita masuk syurga, atau kita tengah-tengah. Tak sungguh-sungguh. Tak jadi. Maka sebenarnya kita belajar tu untuk memantaskan diri kita. Untuk menyesuaikan diri kita ni menjadi seorang hamba yang berhak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tu? Semayang betul, ibadah betul. Ilmu kena perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Sebab tu ada orang yang nak menuju kepada Allah tanpa ilmu takkan sampai.
Nak dapat syurga Allah tanpa ilmu takkan sampai. Ibarat contoh gini, dia berhijrah sahaja. Aku tak boleh buat dosa aku banyak. Lepas tu semayang dia dok beki. Puasa dia dok beki. Akhlak dia, hati dia dok beki. Macam mana nak sampai kepada Allah tanpa ilmu? Maka perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Maka alhamdulillah, malam ini Allah mudahkan bagi kita untuk belajar bersama-sama. Kita ni duduk, nampak je macam kita duduk antara kita ni. Memang maknanya pun tinggi. Antaranya adalah mutahabin fillah. Kita duduk ni kerana Allah SWT. Di sini ada Pok Mi beri duit. Kalau seorang dapat RM10, RM20, RM100 ke tak ada. Kita mari nak belajar. Nak belajar, nak jadi hamba Allah yang sejati. Nak jadi apa, nak tahu apa cita-cita orang yang semayang tu. Gitu. Kerana Allah mutahabin fillah. Dan lebih daripada itu juga, kita duduk kat sini bukan duduk dengan di antara kita sahaja, tapi kita duduk dengan para ulama. Kita duduk dengan Nabi. Kita dengar Nabi cakap apa. Kita dengar apa kata Imam Hasan. Kita dengar apa kata sahabat dalam kitab ni. Maka kita sebenarnya Masya Allah dalam nikmat bagi orang yang faham akan makna ini. Dan nikmat ini jarang diberikan kepada orang-orang yang diberi kemudahan urusan dunia. Orang hak lara bab dunia, nak mari ngaji, ayo. Alasan dia sibuk. Dan ruginya dia menyangka bahawa dengan perkataan ni aku sibuk, dia terlepas daripada kewajipan. Tak. Mana terlepas dari kewajipan? Belajar tu wajib. Belajar bab solat, belajar bab ibadat tu wajib. Tasawuf, akidah tu wajib. Ada orang menyangka, dia rasa dengan aku ayat sibuk ni, Allah dah azab aku pani. Aku sibuk cari duit buat bini. Sibuk cari duit buat bini ni. Berapa banyak? Mu sibuk buat nafkah ke? Sibuk untuk membesarkan keinginan duniamu tu. Gitu. Sibuk urusan nanti. Sesibuk apa kamu sehingga meninggalkan kewajiban kamu sebagai seorang hamba? Yang mana hamba sebenarnya adalah wajib beribadah kepada Allah Subhanahu. Baik. Kita akan sambung pelajaran kita bersama Syekh Dawud Al-Fatani. Ini ulang sikit dari perjumpaan yang sebelumnya, kelebihan sembahyang. Kata Muhammad Ibn Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu imaduddin, yang agama. Dan ialah yang pertama yang difardukan di Allah Subhanahu wa taala atas segala mukminin itu sembahyang. Sebelum diwajibkan yang lain selepas syahadat adalah Nabi mengajak kepada para sahabatnya untuk belajar sembahyang, imaduddin. Dan ialah yang pertama yang difardukan di Allah SWT segala mukminin itu sembahyang. Tiang agama. Kita cakap bab tiang ni, kalau orang buat projek tak ada tiang, mana jadi? Tak akan jadi projek. Tak ada tiang. Nak buat rumah tak ada tiang rumah, takkan bangun tu rumah. Walaupun kita buat rumah tanpa tiang apa jadi? Ada nampak sekejap aja, tapi tak akan bertahan lama. Kena angin ke, kena gegar sikit ke, rubuh dah. Maka begitu juga agama seseorang. Kalau dia membangun agamanya tanpa solat, takkan jadi agamanya. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang beragama Islam tapi meninggalkan sembahyang, dia telah keluar daripada agamanya. Berdasarkan hadis qudsi, wa man tarakaha faqad kafar. Al-ahdu baini wa baina 'abdi as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Hubungan aku dengan hamba-Ku, kata Allah dalam hadis qudsi, hubungan aku dan hamba-Ku adalah sembahyang. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia telah meninggalkan hubungan tersebut. Maknanya apa? Dia telah meninggalkan agama. Dia telah kafir. Imaduddin, tak boleh tinggal. Kalau kita nak tengok sebesar apa kualiti agama kita ni, kita tengok sembahyang kita ni macam mana. Allah. Macam mana sembahyang kita? Mungkin di antara kita sembahyang tapi sahun. Yang lalai dalam sembahyang.
Yang Allah sebut wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sembahyang. Oh, orang sembahyang pun boleh masuk neraka. Ya, betul. Yang sembahyang mereka adalah yang mereka di dalam sembahyang mereka lalai. Lalai dalam sembahyang mereka. Tak mengerjakan betul-betul hak-hak sembahyang. Tak kira bab apa? Tak cara bab perkara-perkara yang membatalkan solat. Ambil sembahyang pun dah betul. Niat pun tak betul. Baca Fatihah pun tak betul. Macam mana nak masuk? Tentunya kalau orang masih belajar lagi, itu tak apa. Sebab dia proses. InsyaAllah Allah ampunkan dia. Tapi mereka yang dah merasa betul ni, ni bahaya. Merasa betul. Orang merasa betul, takkan belajar lah. Sebab dia rasa betul. Maka perlu kita kembangkan lagi pengetahuan kita tentang sembahyang ini, yang ianya adalah tiang agama kita. Yang maknanya jika tiang agama kita ni lemah, tiang agama kita ni goyah, maka bergoyah juga agama kita. Dan kalaulah bergoyah agama kita, macam mana kita nak selamat? Bermula sembahyang itu berhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya di dalam rupa kehambaan dengan keadaan tazallulan, yakni merendahkan dirinya, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya, dan tabazzulan, yakni hina, dan takhaddu'an, yakni dengan khudu', rendah diri, dan takhasyu'an, yakni dengan khusyuk, fokus, khusyuk, perhatian, dan tagharruban, yakni gemar dan suka, dan tamalluqan, yakni dengan rindu yang dalam, rindu dendam. Kalau dalam kitab sebut rindu dendam, rindu yang dalam. Bukan ada rasa dendam pada apa ni? Rasa dendam, contoh ada orang berkasih. Dia cakap aku rindu dendam kepadamu. Bukan maknanya dia berdendam kepada kasih dia, bukan. Berdendam kepada isteri dia, bukan. Tapi rindu dendam, rindu yang sangat dalam. Rindu yang tak mampu dibendung lagi. InsyaAllah. Maka makna sembahyang tu mempunyai makna-makna ini. Tazallulan, merendahkan dirinya. Tasliman, Allah menyerahkan diri. Dalam sembahyang, kita buat tu, maknanya luar biasa. Bagi yang faham. Dia adalah tanda penghambaan yang hakiki kepada Allah. Sebab tu tak ada ibadah yang paling mulia daripada sembahyang. Tak ada ibadah yang paling mulia daripada sembahyang. Sebab tu rukun agama kita ni, Nabi sebut syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salati. Nombor 2 tu. Padahal ada yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi usahanya. Contoh haji, umrah. Haji kan wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu duit yang berapa? Beribu-ribu habis. Baru ni jemaah kita dah bertolak pergi haji. Beribu-ribu lebih. Ada hak ikut tabung haji, ada hak dengan mampunya dia sendiri, dengan package. Beribu-ribu habis. Nak kabar ni lengah haji. Lengah haji tu. Rukun kena pergi Arafah, kena Mina. Kena tawaf dia. Arafah duk tidur kat situ. Panas. Kita Terengganu ni rasa panas. 40 derajat dah. Faham tak? 40, masya-Allah. Panas molek. Ni baru Terengganu kau. Ni baru Terengganu. Saudi 50 lebih. 55. Bukan mudah. Usaha maknanya ada pengorbanan yang lebih besar daripada sembahyang, tapi pahalanya lebih besarnya adalah sembahyang. Kita buat subuh tu. Subuh kita buat tu 2 rakaat sahaja kita buat tu. Pahalanya lebih besar daripada kita haji umrah. Nabi sebut barang siapa yang sembahyang duha 4 rakaat, maka ka umrataini tamataini. Orang yang sembahyang duha 4 rakaat, dia mendapat orang yang sembahyang subuh berjamaah. Lepas tu dia tak meninggalkan tempat dia tu sampai kepada terbitnya matahari, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah dengan sempurnanya. Umrah tak payah pergi, ibaratnya tak payah pergi Mekah. Tak payah habis duit beribu-ribu.
Nak kedapat pahala umrah. Tu baru semayang duha. Baru semayang isyraq. Semayang syuruk. Boleh apa lagi semayang subuh. Semayang subuh. Yang solat nafilah, solat sunnah subuh. Sebelum semayang subuh kan ada solat sunnah subuh. Waktu Nabi sebut khairum minad raka'atanil fajri, raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang didirikan, yang ditegakkan sebelum subuh tu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Itu baru sunat. Pahala wajib tak boleh kita bandingkan pahala sunnah dengan pahala wajib. Padahal pahala sunnah besar tu dah, apalagi kita buat pahala wajib sembahyang subuh berjamaah. Allahu akbar. Pahala besar. Sebab tu ibadah solat ni ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Dengan kemurahan Allah. Dengan hanya begitu saja walaupun orang sakit contohnya. Dia sembahyang wajib tu sebenarnya. Kalau dia tinggalkan dapat dosa. Kalau dia kerjakan dapat pahala yang sangat besar. Itu maknanya pahala wajib. Kalau kita tinggalkan, kita dapat dosa. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Ibarat gini. Mu kalau dakwah, aku bunuhmu. Ada orang ancam kita. Mu kalau dakwah dia aku suruh, aku bunuh. Dakwah aku bakar rumah. Tapi kalau mu buat, aku beri mu 2 juta ringgit. Apa tu? Buat senang aerobik. Senang aerobik 3 minit 4 minit. Senang aerobik. Kalau kita agak-agak kita nak dah. Sembahyang tu lebih ringan daripada senang aerobik. Buat yoga dia macam-macam tu. Itu kadang tu lengah lagi daripada sembahyang. Orang kau begitu ke kita? Mu kalau mu buat aku beri mu 2 juta. Kalau mu dak buat aku bunuh mu dak aku bakar rumah. Kita fikir. Tu ibarat tu cuma urusan dunia. Ni akhirat. Allah cakap macam mana? Mu kalau mu sembahyang, mu dapat syurga, mu dapat pahala yang besar, dapat istana dalam syurga. Kalau mu dak sembahyang, masuk neraka. Kita fikir. Kalau kita nampak ni, Allah tu ngancam kita ke Allah sayang kita? Allah sayang kita. Allah sayang kita. Kalau kita dah buat, kita dapat dosa masuk neraka. Kalau kita buat, dapat syurga. Murahnya. Dan tak ada manusia yang semurah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sembahyang tu juga adalah memberikan makna yang hakiki dari penghambaan kita kepada Allah. Ada makna apa tadi? Mendahkan diri, taslim. Ini akan disebutkan. Maka wukuf itu yakni berdiri. Kita berdiri itu. Apa makna dari kita berdiri itu? Itu merupakan tazallulan, merendahkan diri. Sebab tu sunnah kalau kita sembahyang tu, pandangan kita tu tengok ke tempat sujud kita. Tengok. Itu memberikan makna dalam diri. Merendah diri. Contoh kalau kita masih kita kecil dulu, ayah marah kita. Mana kita? Sebab apa kita hormat kepada abah kita? Hormat kepada abah kita. Ayah marah kita, ayah beri nasihat kita, kita tengok bapak. Ya bah. Kita merendahkan diri kita. Itu juga makna dia. Ketika kita sembahyang, kita tengok tempat sujud kita tu, kita tu macam merendah, bukan macam lagi, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Merendahkan diri. Itu makna berdiri dalam sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok selain daripada tempat sujud, makruh. Tak disuka dalam syarak. Apa makna makruh? Makruh tu sesuatu yang kalau secara bahasa, sesuatu yang dibenci. Tapi tak dapat dosa. Secara bahasanya, sesuatu yang dibenci. Sebab karaha yakrahu tu maknanya adalah membenci. Maka makruh yang dibenci. Kalau kita buat, kalau kita tak pandang kepada tempat sujud, kita tengok tempat lain. Ada orang sembahyang, Allah. Tak tengok tempat sujud, kita tengok tempat lain. Depan ke, tengok kanan ke kiri ke, itu makruh. Makruh. Kalau dia tinggalkan dapat pahala. Baik. Merendah diri. Dan takbir itu rupa taslim. Allahu Akbar. Kita takbir. Allahu Akbar. Kita berserah, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Contoh dalam dunia macam mana? Askar. Askar gua ni kalau dihormat pada tuang dia, komandan dia.
Mana apa dia segak. Ha. Komandan kabam dia, okey, ready. Ha. Siap tuan. Siap tuan. Okay. Allah. Maknanya contoh yang hampir sama lah. Ha. Berserah diri itu. Berserah diri ketika kita takbir. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Maknanya siap ya Allah, siap ya Allah. Sedia ya Allah, sedia ya Allah. Kalau dah bahasa dunia kita lah. Baik. Dan sana ujian dan tilawah bacaan itu rupa tabazzulan, menghina diri kita. Wahai muji itu sebenarnya apa? Dia nak sesuatu. Menghinakan dirinya untuk kepentingan ada kepentingan tertentu. Ada bekerja di Kaabah, di bodek boh dia. Oh, boh semua hari ni. Oh, rasa boh ni dapat rezeki banyak ni tahun ni. Oh, dia bodek. Pandai dia cakap dia. Dia puji boh dia. Maknanya apa? Dia menghinakan diri. Nak dia tunjukkan bahawasanya dia perlu kepada boh dia. Perlu kepada pemberian boh dia. Nah, begitu juga kita ketika kita baca Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan pujiannya. Allah. Ada kita nak apa? Kita nak pahala, kita nak ganjaran daripada Allah. Kita nak ketenangan hati, kita nak keluasan rezeki. Dan sungguh tenang bagi orang yang tahu makna sembahyang. Contoh, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Waduh, dah cukup dah keperluan dunia semua. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah. Warhamni, ya Allah, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Wajburni, ya Allah, senangkanlah, gembirakanlah hatiku atas musibah-musibah yang menimpaku. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Warzuqni, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Wahdini, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Wahdini wa'fu anni, ya Allah, ampunilah segala dosa aku. Kita baca tu berapa kali dalam sembahyang? Berapa kali kita baca dalam sembahyang? Setiap kali kita nak sujud, duduk di antara sujud, kita baca tu. Kita baca tu. Allah. Comel tak comel sungguh. 17 kali kita baca. Itu dalam solat fardu. Kita minta tu semua. Maka rugi bagi orang yang tak faham maknanya dan tak mengkhusyukkan dirinya ketika dia minta tu. Sebab kalau minta tu, Allah akan tengok. Kita ni serius ke tak serius? Sungguh ke tak sungguh? Ke hanya cuma bacaan saja? Ada orang semayang tu sebab terbiasa. Mau bersemayang, aku biasa dah. Aku dari dulu semayang. Dari lepas aku balik dah pun aku semayang dari umur aku 7 tahun lagi. Ayah aku ajar. Sampai umur 50, 60 tahun, apa semayang sebab terbiasa. Ada orang semayang sebab terbiasa. Itu bahaya. Sebab sembahyang ni bukan budaya. Sembahyang ni bukan kebiasaan. Tapi sembahyang ni adalah ibadah. Perhambaan kita kepada Allah. Sebab tu dalam sembahyang diwajibkan apa? Niat. Apa tu niat? Faedah niat kata ulama adalah untuk membezakan antara kebiasaan dan ibadah. Ada orang makan tanpa niat, makan gitu saja. Tapi ada orang ketika dia makan dia niat, ya Allah, aku makan ni supaya badan aku sihat, aku boleh ibadah dengan aku. Makan tu boleh jadi ibadah dengan niat. Maka apa guna niat? Niat itu adalah untuk membezakan antara kebiasaan dan ibadah. Ketika kita niat, usalli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilan qiblatan imaman au ma'munan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat, sahaja aku niat solat 3 rakaat menghadap kiblat secara makmum kerana Allah Ta'ala. Maka kerana Allah tu bukan kebiasaan. Maka orang yang sembahyang kerana kebiasaan itu adalah orang yang mungkin perlulah belajar lagi. Sekarang kita tengok diri kita ni. Sembahyang kita ni
adalah sebuah budaya atau sebuah kebiasaan kerana kita terbiasa atau kerana ibadah kita, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukuk itu rupa takhaddu', khudu', rendah diri. Kita tunduk rukuk. Allahu akbar. Kita mengunduk diri kita depan Allah. Dan sujud itu rupa takhasyu', khusyuk kita. Dan makna daripada inti daripada sembahyang juga adalah ketika sujud. Menunjukkan perhambaan hakiki itu adalah ketika kita sujud. Nabi sebut aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia sujud. Allah. Sebab tu kalau kat Malaysia ni kalau sembahyang hajat, sujud terakhir tu berapa lama? Sebab dalam sujud tu ada sebab istijabah doa. Dan ketika sujud itu juga merupakan hamba tu tengah dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aqrabu ma yakun 'abdu, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia sujud. Tentunya dekat kat sini bukan dekat secara madi, bukan dekat secara fizikal, sebab Allah tak disifati dengan dekat atau jauh. Atas atau bawah, kanan atau kiri, Allah tak disifati dengan itu. Maka makna kat sini adalah kita boleh takwil dengan dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan istijabah doa. Baik. Dan julus, duduk itu rupa targhub. Rupa kita senang, gemar, gembira. Ada orang duduk sembang. Ini mana duduk? Duduk dengan kawan dia, duduk dekat. Contoh dalam satu hadis apa? Ketika Sayyidina Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malaikat Jibril tu mendekatkan lutut dia kepada lutut Nabi, duduk macam duduk dua rakaat, duduk di antara dua sujud tu, duduk. Ketika duduk tu menunjukkan apa? Suka kita. Tengok cerita contohnya. Dopong kita tengah belajar. Kita duduk, comel. Itu menunjukkan apa? Kita senang, kita minat, kita gemar kepada apa yang kita dengar, ataupun apa yang kita tengok. Makna kita duduk dalam sembahyang tu maknanya apa? Kita gemar, kita merasa nyaman, kita merasa selesa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia. Lepas kita sujud tu, kita bangun. Allahu Akbar. Dan kita baca tu. Ifilni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allah. Indah sembahyang tu. Betul-betul menjadi penyejuk mata bagi orang memahami. Dan tasyahud itu rupa tamalluk, rindu yang sangat. Rindu dendam, rindu yang sangat dalam. Rindu yang menusuk kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dan bacaan. Dan makna indah dalam tasyahud juga adalah seakan-akan kita nak babai sekejap. Nak babai. Nak minta diri. Sebab tu kadang tu ada dari para ulama tu tasyahud tu lama betul. Lama sungguh. Dan apalagi dalam tasyahud juga disunahkan bagi kita tu banyak doa. Bukan hanya sampai innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu orang bersegera. Tapi ada para ulama ni dalam tasyahud tu lama betul. Sebab apa? Tak embuh dia tu berpisah diri daripada sembahyang. Sebab keadaan dia tu bermunajat kepada Allah. Takkan aku nak tinggalkan? Aku tengah bermunajat ni. Aku tengah bermanja dengan Allah. Aku tengah selesa dengan Allah. Lepas tu aku tinggalkan. Apa yang bertasyahud tu lama betul. Sampai ada kisah tu, ada para ulama susah nak sembahyang. Susah nak sembahyang tu bukan apa? Sebab kesenangan, kegembiraan yang dia jumpa dalam sembahyang sampai, mohon maaf, dia keluar mani. Ni ada orang ahlu dunia yang tak faham agama, yang tak faham kemanisan beribadah kepada Allah.
Dapa wali apa tu? Wali semayang keluar mani. Fikir dalam semayang. Tengok. Dia ingat dia fikir macam dia, fikir orang batu keluar mani. Dia ingat fikir hina macam dia. Ada orang cakap macam tu. Ada wali sembahyang keluar mani. Oh berat tu. Apa yang dia fikir dalam sembahyang tu kena ingat Allah. Apa dia boleh keluar mani? Dia ingat tu. Dia fikir ulama keluar mani dalam sembahyang tu sebab dia fikir puan. Macam dia kotor. Kotor tu. Sedangkan para ulama, para kekasih Allah tu, di antara mereka yang keluar mandi ketika sembahyang sebab menemukan kenikmatan yang tinggi dalam sembahyang sehingga lupa dirinya, sehingga kesenangan atau perasaan yang dia rasa tu tak mengeluarkan dia sebagai seorang manusia yang jika terlalu gembira boleh keluar mandi. Allah. Apa kata hak tu? Di antara seperti apa yang kita sebut pada perjumpaan kita sebelumnya, Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk sembahyang di dalam kubur. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj nampak Nabi Musa tengah sembahyang. Nabi Musa tengah sembahyang dalam kuburnya. Tengah sembahyang dalam kubur. Tak ada kewajipan yang lain dah. Dan para ulama menyebutkan ada juga para kekasih Allah yang lainnya juga macam tu. Ada hak semayang, ada hak baca Quran dalam kubur. Orang-orang hak berfikir tentang fizikal sahaja. Berfikir tentang luaran sahaja nampak. Mana ada? Boleh ke orang semayang dalam kubur? Ada dia tak faham. Sesuatu yang tak masuk logik dengan akal dia tak boleh terima. Sedangkan banyak hal-hal yang tak masuk logik yang boleh kita terima sebenarnya. Yang boleh kita terima. Tapi begitulah orang yang ditutup hatinya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tasyahud itu rubat tamannuq, rindu dendam. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini sekaliannya supaya berhadap Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu dengan tarahum, yakni dengan kasihnya dan lemah lembutnya dan berhadapnya dan diterimanya dan dihampirkan kepadanya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang lebih besar daripada ini. Yang lebih besar daripada ini tak ada. Kalau kita puasa tu maknanya apa? Kita sabar je. Sabar atas kewajiban yang Allah berikan kepada kita dengan kita menahan lapar dan dahaga, menahan diri daripada berbuat yang tak baik. Itu je. Tapi dalam sembahyang menunjukkan perhambaan yang sesungguhnya. Perhambaan yang sesungguhnya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur, sembahyang itu cahaya. Sembahyang itu cahaya. Dan Nabi Muhammad SAW kalaulah dah menimpa baginda sesuatu apapun, pasti Nabi Muhammad falyubadir ila salat. Falyubadir ila salat. Maka Nabi akan bergegas ke dalam sembahyang. Ada hajat apa-apa ke? Tengah bergembira ke? Sembahyang. Takut ke? Terus dah hati ke? Sembahyang. Nampak petir menyambur, angin yang kuat menempa, sembahyang. Ada hajat-hajat apa? Sembahyang. Nabi sebut, ju'ilatis salatu qurrata ain. Telah dijadikan sembahyang itu sebagai penyejuk hatiku. Penyejuk hatiku. Ibarat sekarang gini ada orang penyejuk hatinya handset. Sikit-sikit handset. Kalau dah jumpa handset, susah hati dia. Susah hati. Kalau kita nak tengok macam mana hubungan para salihin, hubungan orang-orang soleh dengan Quran, dengan sembahyang, macam hubungan kita dengan handset kita. Bangun tidur, cari headset. Nak tidur, cari headset. Nak makan, cari headset. Nak pergi kerja, cari headset. Tengah kerja, cari headset. Lepas sembahyang, cari headset. Headset semua. Para ulama tu macam mana? Begitu juga dengan Quran mereka. Sebelum tidur, cari Quran. Lepas bangun dari tidur, sembahyang, cari Quran pula. Lepas sembahyang, cari Quran pula. Sebelum tidur, gitu. Nak makan, cari Quran. Siapa ada video tu, saya tengok satu video tu, dia tukarkan diri dia, tukarkan handphone tu dengan Quran. Comel. Ada video yang tersebar. Dia buat macam mana?
Handset tu macam Quran. Tengah tengah dia tengah tengah masuk tengok Quran. Tengah jalan tengok Quran. Begitulah para solehin sebenarnya. Kalau kita nak tengoklah. Kalau kita nak bayangkan macam mana. Sekarang kita ni macam mana ni? Kita dengan handset kita, kita dengan Quran kita macam mana? Baik. Allah Ta'ala alam. Bisawab. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua dan mengangkatkan derajat kita, dan semoga apa-apa yang disampaikan menjadi sebab takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa 'afina wa la tumritna wa asina wa la tu'zi 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطردا ولا محروما. اللهم يا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan segala kekurangan dan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.